Apa sebenarnya jadi time kolonoskopi? Sebab paling biasa orang tak buat kolonoskopi bukan disebabkan oleh kos, bukan sebab tak ada masa, tapi sebab takut. Jangan takut, lawan. Tapi tuanku, jangan takut, lawan. Ramai takut sebab tak tahu apa yang sebenarnya akan jadi. Jadi mari saya beritahu langkah demi langkah. Jadi nak buat kolonoskopi ni bermula sehari sebelum. Sehari sebelum korang minum cecair, sejenis minuman untuk bersihkan usus. Hilang semua najis-najis so that masa buat kolonoskopi doktor boleh tengok dengan jelas apa yang ada di dalam usus. Hari prosedur nanti korang akan masuk hospital pada waktu pagi, tukar pakaian, gaun untuk hospital, and then pakar yang akan membuat prosedur akan tidurkan korang dengan ubat tidur ringan, bukan general anesthesia, bukan macam buat operation lah. Korang tak sedar pun most of the time. Prosedur sendiri akan mengambil masa lebih kurang 20 hingga 30 minit. Pakar akan memasukkan satu kamera kecil yang panjang, fleksibel untuk periksa seluruh usus besar. Kalau jumpa anything suspicious, jumpa polip ke pertumbuhan kecil yang boleh berubah menjadi kanser kalau dibiar lama-lama, doktor pakar akan buang time tu juga. Sekali masuk, settle. Korang bangun, makan, balik rumah pada hari yang sama. Esoknya kerja macam biasa. Itu sahaja. Itu ujian yang berpotensi untuk menyelamatkan nyawa korang dengan treatment lah. You boleh bermula pada umur 45 atau lebih awal pun kalau ada family history. Siapa yang dah pernah buat, cuba komen and berkongsi, share pengalaman korang. Terima kasih.